Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat masak lemak pucuk manis dan labu menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula masukkan bawang merah, kemudian masukkan bawang putih, masukkan ikan bilis, tutup dan kisar selama 6 saat, speed 7. Dah siap? Keep down guna spatula. Kemudian masukkan labu kuning yang dipotong, masukkan air, tutup dan masak labu selama 8 minit suhu 100 liver spoon sehingga labu lembut. Dah siap? Anda boleh cucuk labu menggunakan garpu dan tambah sedikit masa jika labu masih keras. Kemudian masukkan daun pucuk manis. Masukkan cili merah yang dipotong, masukkan santan, masukkan garam secukup rasa, tutup dan masak selama 5 minit suhu 98 liver spoon. Anda juga boleh gunakan open cooking mode. Dah siap! Mudah kan? Nak letak udang pun boleh. Elok je kan? Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.